1950, General Harold Briggs tiba. Dia bukan veteran Malaya. Dia pegawai tentera yang gunakan penyelesaian ketenteraan untuk apa yang sebenarnya masalah polis. Pelannya radikal, pindahkan rakyat untuk bunuh gerila. Lebih 500,000 orang Cina dipindahkan ke kampung baru. Ini lebih kurang 38% daripada seluruh populasi Cina di Malaya ketika itu. Bayangkan, lebih sepertiga satu komuniti dipaksa berpindah. Kem penahanan atau penempatan, kedua-duanya benar. Fakta yang jarang disebut, dalam 1948, populasi Cina di Malaya mungkin lebih ramai daripada populasi Melayu. Briggs Plan sebenarnya menginternkan hampir separuh daripada komuniti terbesar di Malaya. Magnitude ini kita kena faham. British beri sekolah dan klinik, tetapi juga pagar berduri dan pengawal bersenjata. Keluar masuk dikawal, makanan dikira, pergerakan terhad. Adakah ini perlindungan atau penjara? Bergantung kepada siapa anda tanya. Pelan Briggs berkesan secara ketenteraan. MNLA kehilangan bekalan makanan dan sokongan. Tetapi kosnya, 500,000 manusia dipindahkan paksa. Kemanusiaan dikorbankan untuk strategi.